Saya. Iya. Saya bau sekali sedut tu saya dah tahu. Hai. Balut sebatang. Sombong besar. Saya besar di mana? Saya besar di kampung Melayu. Orang hisap dadah tepi-tepi jalan ni lah. Hisap ganja dengan cerita kita tolong buka dan budak-budak kan. Jadi pengalaman sikit-sikit tu kita tahulah. Kita tahu, oh ni bau apa. Okey. Adalah bandingannya seperti mana air yang berubah sebab diukup dengan umpama dupa. Dupa ni kayu stanggi tadi tu. Jenis-jenis macam tu. Atau yang berubah dengan sebab ada bangkai yang hampir. Pasal busuk bangkai tadi tu, ayak tu jadi bau tapi tak kena ayak. Tapi tak kena ayak, dia tak bercampur dengan ayak, dia mujawir. Kalau ada apa dia duduk ujung-ujung dia. Yang kita duduk ujung di sini tak kena. Dengan air itu, maka menyucikan jua ataupun tak kena langsung. Bangkai tu duk ada tepi kolam tu. Anjing ke sekor apa ke binatang ke mati yang tu. Bau dia terlalu kuat sangat bau tu sampai macam seolah-olah macam bau ayak tu berbau. Pasal bau tu dia ikut udara memang. Jadi dia duduk berjalan kuat atas ayak tu, dia punya udara tu kalau kita boleh nampak. Maka bila kita duduk pegang ayak, bukan ayak tu yang betul-betul bau, tapi udara yang duduk ada dekat-dekat ayak tu, atas-atas ayak, dia main kat kita, jadi kita bau. Maka itu nama dia mujawir, dia ada berasingan tapi berhampiran. Maka benda-benda lagu tu kalau dia kata kalau walaupun najis sekalipun, maka hukumnya adalah suci sebab dia tak bercampur dengan air. Lepas tu dia punya tajuk tadi tu, dia kata air yang berubah dia punya bau dia disebabkan ada benda-benda wangi ataupun benda-benda bangkai, yang mana benda-benda tu ada mujawir tapi tak mukhalid. Mukhalid tu maknanya dia bercampur goi terus, bercampur gaul terus. Tetapi kalau mukhalid dia ada berhampiran, macam tu, sehingga dia punya bau dia kuat, menyebabkan air tu pun bau juga. Sama ada sifat yang berubah itu baunya atau lainnya, seperti yang tersebut di dalam Nihayah, yakni Nihayatul Muhtaj. Habis yang ni dia nak cerita pula khilaf ulama apakah tanah itu mukhalid ataupun mujawir. Kalau tanah macam mana? Dan demikian lagi air yang berubah dengan tanah yang dimasukkan ke dalamnya, dan iaitu menyucikan jua. Kita ambil air tanah, kita lempak masuk dalam ayak tu. Bila kita ambil tanah tu, kita lempak masuk dalam ayak, lalu berubah air tu dengan sebab tanah tadi tu, maka adakah kita namakan air tu sebagai air mutlak ataupun tidak? Dia kata mutlak lagi. Dan jika banyak ubahnya lagi adalah tanah yang mengubahkan itu mustakmal sekalipun. Mungkin tanah tu pernah diguna dah untuk kerja-kerja yang lain, sama ada istinja ataupun tayammum dan sebagainya, maka tanah tu tadi diambil, digunakan, masuk pergi di dalam air, maka dia kata air tu yang diiktimadkan oleh Syekh Khatib Al-Syarbini dan Syekh Ramli dan lainnya, bersalahan bagi Syekh Ibn Hajar di dalam Tuhfah. Dia kata tak boleh, air tu dikira sebagai air yang telah berubah dengan sesuatu benda yang bercampur, maka dipanggil sebagai air mutaghayyir. Jadi ada khilaf ulama lah tu. Lepas tu dia kata dalam dia, dan demikian lagi ni bawah ni dia nak bagi tahu khilaf ulama kalau tanah mukhalid ataupun mujawir dengan air tu jadi macam mana. Dan demikian lagi air yang berubah dengan tanah yang dimasukkan ke dalamnya, masuk ke dalamnya, ke dalam air. Kita lempak tanah tu, kita ambil tanah tu, kita buang dalam air.
maka iaitu menyucikan jua. Kira lagu tu kalau tanah hukum dia adalah masih lagi mutlak. Dan jika banyak ubahnya lagi adalah tanah yang mengubahkan akan dia itu mustakmal sekalipun. Sebab tu kita belajar dalam bab najis mughallazah, kita kena basuh najis yang kena anjing dengan babi 7 kali basuh, 6 kali air mutlak. Salah satunya mesti 7 air mutlak, 7 air lah. Salah satunya kita kata ambil 6 air mutlak, 1 air yang bercampur tanah. Hang ambil tanah segenggam, hang bubur masuk dalam dalam timba, lepas tu hang kacau, air tu dah berubah. Sehingga orang kata air tu, orang tengok tak nampak jernih, orang kata air ni dah berubah, dah jadi air tanah, air yang bercampur dengan tanah. Maka air tu sekali lalu, air yang mutlak 6 kali. Maka inilah 7 kali. Air tu masih lagi mutlak lah tu. Sebab tu dia diiktibarkan dan dipakai sebagai salah satu daripada 7 basuhan tadi tu. Maka pendapat ini dia kata diiktimadkan, dipegang oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini, ini ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, Syekh Ramli dan lainnya. Tetapi bagi Ibnu Hajar dia tak mau. Kalau dikira Ibnu Hajar Al-Haytami dalam hal ni dia kata apa? Dia kata air ni dikira sebagai air yang mutaghayyir, yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci. Habis itu kita nak kira macam mana dalam bab basuhan 7 kali salah satu air tanah tu. Yang tu dia kata itu bab dia khusus. Yang tu cuma ada je, cuma kena ada lagi 6 kali air mutlak. Pasal ada 6 kali air mutlak, cuma satu tu dikira basuh dengan air tanah saja lagu tu tetap juga dikira mutaghayyir. Kerana berubah, dia kata punca jadi mutlak tu kerana apa? Kerana berubah dengan tanah itu semata-mata keruh jua, tiada menghilangkan ia akan nama air mutlak. Keruh tanah tu saja, jangan tanah tu najis. Tetapi jika banyak ubahnya dengan dia, sekira-kira jadilah ia seperti lumpur, maka ia itu tiada menyucikan. Ketika tu orang tak panggil air tanah lah, orang panggil apa? Panggil selut. Selut tak mau. Kerana hilang dengan dia nama air mutlak. Memang ada air campur dengan tanah, tapi dah jadi selut dah, dah jadi berlumpur dah, terlalu pekat. Pekat tak boleh. Sebab tu kalau kita basuh pun dia tak suruh kita ambil selut. Orang tak faham, dia belajar tak betul. Dia kata dia bila kena tik anjing kaki dia nak pergi basuh, dia pergi cari selut. Lah, cari selut kat mana kalau kena musim kemarau? Tak ada selut lah. Di mana kita nak pergi cari selut? Maka ambil tanah segenggam, bor dalam satu cebok, lepas tu kacau-kacau, jurui, habis. Air tu dah dinamakan sebagai air tanah. Habis sekali air tanah, 6 kali air mutlak. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawasanya tanah itu jumlah, yakni termasuk ia daripada benda yang mujawir, kerana dapat menceraikan ia, yakni memisahkan tanah itu daripada air tu, iaitu yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pada setengah-setengah daripada kitabnya. Dia kata sebenarnya air tanah ni kita boleh asingkan dia. Boleh asing tak? Boleh. Biar lama dia mendak, dia turun lah tanah tu jadi air tu dia kata. Adapun yang disahkan oleh Syekh Ramli dan di dalam Nihayah, maka bahawasanya tanah itu daripada yang mukhalid, iaitulah yang mafhum, yakni yang dipahami daripada ibarat Imam Nawawi dalam Minhaj. Tetapi dapat ditanggungkan perkataan orang, yakni perkataan ulama yang mentashihkan pandangan Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar dan Imam Nawawi tadi itu, yang mengatakan bahawasanya tanah itu mukhalid atas halnya pada ketika lagi berubah air itu dengan dia serta keruhnya, kerana tanah pada ketika itu tiada dapat menceraikan dia daripada air, dan lagi tiada berbeza ia tanah itu daripada air pada penglihatan mata. Jadi
masalah tanah bercampur dengan air ni kita kira khilaf ulama lah. Kalau boleh kita elakkan. Adakah air tu dikira mukhalid ataupun dikira dia tu sebagai mujawir? Tang tu dia duk bahas. Dan dapat ditanggungkan perkataan orang, yang ini perkataan ulama, yang ini pandangan daripada Syekh Khatib Syarbini yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli dan Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam Zarkashi dan Imam Ar-Rawiyani tadi ada disebut di atas, yang mengatakan tanah itu mujawir atas halnya pada ketika hilang ubahnya dengan dia, padahal air itu jernih dan berhimpun tanah itu di bawahnya. Ini tanah tu mendak turun bawah, kerana bahawasanya tanah pada ketika itu dapat diceraikan, yang ini dapat dipisahkan daripada air. Ini berarti apa yang kita boleh faham, semua pandangan ulama-ulama ni khilaf lafzi saja, dia bukan khilaf maknawi. Ni orang belajar bahasa Arab, dia faham maksudnya. Depa duk kata air ni mujawir ke mukhalid, tengok dari sudut air ni dapat dipisahkan ataupun tidak dengan benda tu. Maka kalau kita pandang kata air tu kalau campur dengan tanah dia boleh mendap, masa dia mendap tu berarti dapat dipisahkan tanah dengan air, berarti air tu dinamakan air yang mujawir. Mujawir ni berhampiran, dia tak bercampur. Bila bercampur tak boleh air duk elok-elok, lepas tu hampir ambil tanah, lepas tu hampir bubur lempak masuk dalam kolam, lepas tu hampir kacau-kacau bagi jadi air tu jadi keruh. Pasal apa saja pergi buat lagu tu? Itu tak boleh, itu saja buat lagu tu. Air tu dah bercampur dengan benda yang suci, tapi dah berubah dia punya warna dia ataupun bau dia ataupun rasa dia. Ketika tu air tu dah dinamakan sebagai air mutaghayyir. Berbeza kalau hang buka kepala paip, lepas tu air tu mai dia daripada tempat takung dia ataupun daripada tempat lalu dia, bila kita buka saja maka dia hujan dia apa ke air jadi keruh. Tu tak dapat kita nak pisahkan dia. Ketika tu air tu walaupun campur dengan air tanah juga, masa tu dia jadi mutlak. Ini perbahasan yang agak sedikit mendalam lah. Jadi yang boleh kita faham, saya nak bagi mudah untuk kita faham, kalau dalam masalah bercampur dengan sesuatu tu, kalau boleh kita elakkan tu lebih baiklah kalau air yang bercampur dengan tanah. Tapi kita balik pada perbahasan asas tadi tu, awal dia nak cerita kata air yang berubah dengan sesuatu yang mujawir, yang ada berhampiran tapi dia tak bercampur, cuma dia bau saja, disebabkan ada sesuatu yang berbau berdekatan dengan dia tapi dia tak bercampur, maka air itu mutlak. Ayam tu pegang yang tu dulu. Kalau kita tengok ada bangkai tapi bangkai duk ada tepi tu, taklah kena dengan air tu, cuma bau tu mai kita duk rasa macam air tu pun berbau juga macam bau bangkai, tak apa, sebab tak ada kena-mengena dengan bangkai tu. Lagu tu tak apa. Kerana bahawasanya tanah pada ketika itu dapat diceraikan, yang dapat dipisahkan daripada air, dan berbeza ia daripada air pada penglihatan mata, dan tiadalah khilaf antara dua qaul pendapat ini pada hakikatnya. Pada hakikat, yang ini pada diri yang sebenarnya tak ada beza. Tu orang panggil khilaf lafzi saja. Maksudnya tadi ada dua pandangan. Dia kata kalau ambil tanah bubur dalam air, lepas tu air tu berubah, nak panggil mujawir ke mukhalid? Ada kata mukhalid, bercampur dah. Kalau ikut Ibn Hajar, dia kata bercampur, tak boleh pakai untuk guna untuk sebagai, bukan mutlak dah. Tapi kalau dia boleh biar bagi dia mendak, lalu dia jadi jernih ke air tu, ketika tu dia jadi mujawir, maka dia jadi mutlak balik. Tak apa kalau macam tu, tak apa. Bermula biji-bijian dan buah-buahan seperti gandum dan kurma kering. Bermula biji-bijian dan buah-buahan seperti gandum dan kurma kering, apabila direndam ia atau dimasak ia dengan air, maka ditilik. Kena perhati tengok. Jika diyakinkan hancur suatu suku bahagian, satu suku maksudnya satu juzuk, satu bahagian daripadanya di dalam air itu, seperti adalah air yang ada di dalamnya kurma itu manis, maka iaitu mukhalid. Kita ambil teh, kita bubur dalam air panas, keluar dia punya
dia punya warna tu lah, warna tu keluar. Ataupun teh yang mana tahu kok ada teh yang jenis bau-bau. Dia berkata teh 88 tu bau, saya tak pasti tu, takut dia bubur benda-benda lain bagi bau kan. Tapi kalau bau okey lah, tak apalah, saya tak pasti lah. Cuma tinggal lagi pasal apa teh 88 dia wangi, teh lain tak wangi. Teh lain bau nyentik, teh dia kan. Takut dia ada campur benda-benda lain lah. Tapi yang tu kita tak pastilah. Cuma kita nak bagi tahu, kata teh apabila kita bubur air teh, kita bubur dalam bekas air panas, lepas tu air tu dia keluar. Bila keluar dia punya warna tu, anak panggil air apa? Dia nak panggil dia boleh asing tak? Lepas tu biar air teh tu lama-lama dia punya color tu turun bawah tak? Tak. Maka itu nama dia mukhalid, dalam bahasa Arab bercampur. Maka ketika tu air tu tak dinamakan dia mutlak. Nama dia apa? Mutaghayyir. Air yang suci bercampur dengan sesuatu benda yang, air mutlak bercampur dengan sesuatu benda yang suci. Bila bercampur dengan sesuatu benda yang suci, maka ketika tu nama dia mukhalid. Nama dia bercampur. Ketika tu dia tak jadi mutlak. Ambil korma, bubur dalam air panas ataupun air biasa, rendam semalaman. Lepas tu tuan-tuan biar semalaman, lepas tu esok pagi tuan-tuan bangun tengok rasa minum sikit, manis. Korma tu cincang-cincang sikit. Lepas tu lepas masuk dalam korma kering tadi tu, lepas tu kita minum dia, ambil manis dia tu, dia keluar manis. Maka air tu pun nama mukhalid, tak dinamakan dia sebagai air mutlak dah. Orang dulu-dulu dia nak bagi ada manis, mungkin zaman dulu nak dapat gula susah, maka dia ambil daripada buah-buahan ni. Sebab kita tengok kalau zaman ni ada mesin boleh nak buat gula. Kalau zaman dulu-dulu gula ni macam gula kabung, gula gerek tu lah kot, gula kan. Lain pada yang tu, kalau tak ada benda macam tu, maka orang ambil buah-buahan, orang rendam, lepas tu orang minum hasil daripada manis yang ada dalam buah-buahan tadi tu. Tadi dia kata biji-bijian. Antara biji-bijian tu apa dia? Ni apa nama? Rempah tu kita dia minum. Halba. Air halba tu bagus. Siapa kalau badan dia sejuk, maka minum halba bagus untuk panaskan badan. Orang duduk di negara-negara Arab ataupun di negara Masaleh yang jenis sejuk, musim-musim sejuk, orang minumlah air halba. Dia tak ada rasa apa, air tu rasa tawak macam air biasa. Cuma dia keluar dia macam teh. Dia keluar dia punya kuning dia tu. Maka biji-bijian tersebut telah mengeluarkan apabila dimasak ataupun direbus, maka dia keluar, maka dinamakan dia mukhalid. Air tu bukan lagi air mutlak. Air kopi orang tak panggil air yang mujawir, dia bukan boleh pisah dah, dia duduk hitam situ bila-bila. Maka air yang berubah dengan ubah yang banyak itu tiada menyucikan. Kita nak ambil air kopi, air teh, air halba, air apa semua tadi tu, kita nak gunakan dia untuk ambil wuduk, untuk basuh najis apa semua, tak boleh lah. Kerana dia telah bercampur dengan sesuatu benda yang suci. Kalau dia campur dengan benda najis, maka air tu dinamakan dia air mutanajis. Lagi tak boleh. Tapi kalau dia bercampur dengan sesuatu benda yang suci, maka nama dia air mutaghayyir, air yang berubah dengan sesuatu yang suci, maka hukum dia juga dinamakan tidak suci. Dia suci untuk minum, maka ulama kata dalam kitab macam mana? Suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan lainnya. Maksudnya air tu suci tu nak buat minum, nak buat makan boleh. Tapi nak pergi guna air tu untuk ambil air semayang, basuh najis apa semua, tak boleh. Maka jika tiada diyakinkan yang demikian itu, tak tahu beza antara mukhalid dengan mujawir, maka iaitu mujawir sekiranya dia boleh diasingkan, dan air yang berubah dengan ubah yang banyak itu menyucikan dia. Sebab tu dia duduk pokok pangkal perbahasan sekarang ni, apabila nak dia letakkan dia tu, kategorikan dia tu sebagai apa? Sebagai air yang mujawir ke air yang mukhalid? Saya bagi contoh macam ni. Tuan-tuan ada jenis mesin apa-apa yang tuan-tuan boleh press air apa-apa, yang mana tuan-tuan ada, saya tengok ada diperjual botol macam botol air.
dia dalam tu ada penapis tau. Letaklah ayak keruh lagu mana pun. Bubuh ayak teh ke ayak kopi, lepas tu tekan press dia keluar balik ayak putih di bawah. Ini bererti ada satu benda dalam tu yang boleh tapih benda warna tadi tu sehingga mengeluarkan balik air putih. Maka kalau macam tu boleh kira sebagai mujawir, yakni air itu suci balik. Katakanlah tuan-tuan ada satu gelas air teh. Ni air teh dalam ni. Dalam ni teh. Katakanlah air banyak ni boleh ambil air semayang boleh Duduk tak duduk, ayak biasa apa pun tak ada, langkolah apa semua di rumah tak ada. Kita duk ingat bukan musim-musim orang apa nama PBA ada buat apa masalah apa nak repair apa, ayak banyak lah kot. Dan ni pun kadang-kadang ada hujan apa semua. Ya, alhamdulillah kita pun tak ada ayak. Bagus punya ayak duk ada, ibu bancuh teh, tak bergula lagi ataupun dah bubur dah gula. Bobo kira nak minum, tiba-tiba masuk sembahyang Isyak. Masuk sembahyang Isyak. Ayat sembahyang tak ada, nak sembahyang Isyak ni. Cari Allah ayat tak ada. Yang ada ayat teh. Tapi hang ada satu jenis ayat botol yang hang boleh press masuk dalam tu, dia boleh keluar balik, dia boleh tapih, dia boleh keluar balik dengan tawar, dengan putih jernih, dengan gula dalam tu dia boleh tapih, dengan color dalam tu dia boleh tapih, dia boleh keluar balik putih. Maka kita boleh katakan dia pada ketika tu mujawir balik. Ini dengan maknanya kalau hang boleh buat balik macam tu balik, ayat tu jadi mutlak balik. Tapi dengan semata-mata ayat teh tadi tu hang nak guna untuk ambil air semayang, tak boleh. Pasal dia dah berubah. Faham tak? Tu pokok pangkal perbahasan tu. Maknalah tahu. Saya tengok, saya tak pernah test, tapi saya ada satu botol. Saya beli kat airport lama. Dia kata yang ni kalau hampir, dia kata mayak keruh macam mana pun, dia kata hang bubuh hang hisap macam straw, ayak tu akan naik putih. Tapi tak pernah buat lah. Seriak orang kita kan. Sedut-sedut jalan ni. Tak pasal. Emergency lah. Dan jika berubah air itu dengan suatu benda yang mukhalid lagi suci, maka ditilik. Kalau benda tu dah bercampur, ni ada perbahasan panjang ni. Saya baca ya sepintas lalu, bagi kalau tak baca pun kena baca lah. Dia kata, dan jika berubah air itu dengan suatu benda yang mukhalid. Ni dah habis dah, mujawir dah habis dah, ni kira mukhalid pula, benda bercampur. Ayak yang suci bercampur dengan satu benda yang suci, bergoy terus dah, dan ayak tu dah berubah bau, rasa ataupun warna. Maka di situ dia kata, tengok, ada dua perbahasan. Perbahasan pertama, pertama dia kata jika ada air itu terkaya daripada benda yang mukhalid tu, ayak itu asalnya dia tak berhajat daripada benda tu, tapi benda tu dibawa masuk mai kat dia, yakni tiada sukar memeliharakan air itu daripadanya, seperti bahawa adalah yang mukhalid itu kasturi ataupun kumkuma. Kumkuma atau kumkuma ni apa dia? Za'faran. Orang putih kata saffron. Pergi kedai mamak daripada beli tu, bubur dalam nasi biryani kan, kumkuma. Ada juga orang baca kuma-kuma, tapi saya tengok banyak ulama baca kumkuma. Sama ada baca kumkuma, kalau kita Melayu panggil Arab panggil za'faran, Melayu kata kuma-kuma, Melayu. Tapi dalam kitab banyak dia kata kumkuma. Tapi dalam bahasa Arab dia za'faran ataupun saffron. Dia bagus. Dia juga boleh bagi panas badan. Dia adalah stigma bunga. Nak dapat dia susah, mahal tu kan. Tapi daripada beli yang daripada jual murah-murah tu, yang tu yang jenis kualiti rendah. Ada yang kualiti mahal, saya pernah tengok ada orang jual 1 kilo sampai 7-8 ribu pun ada. Tapi orang buat yang tu untuk buat ubat lah. Dia bau sikit tapi pandai dia pakai coh daripada jual tu, botol je warna kuning.
Ayak lan tu putih. Yang tu kita buat sendiri. Ni hak depa jual dah ni. Hak depa buat dalam botol tu. Botol tu warna kuning. Botol tu warna kuning macam botol ni. Botol ni nampak biru-biru gitu. Dia buat warna kuning. Lepas tu dia buat ayak. Tuang ayak dalam gelas. Ayak putih. Kecoh tu. Nak bohong orang tu. Sikit sangat lah kot dia bubuh tu kan. Tapi kalau kita dapat kumkumah ni bagus. Dia ada khasiat dia tu sendiri dan dia memang satu benda yang bagus. Dia macam teh juga kita boleh guna. Dia tak ada rasa apa tapi bagus untuk perubatan. Seperti bahawa adalah mukhalid itu kasturi ataupun kumkuma ataupun kesumba. Kesumba ni dia kata sejenis serbuk ataupun cairan yang jenis ada warna lah. Ataupun kapur barus. Ataupun kapur barus yang apa ni, yang rumpai. Yang rupi. Dia ada dobit ni ulama dia kata. Baca dia bukan rupi, baca dia yang rupui. Tu dia. Yang rupui, yang mudah terpisah menjadi bahagian-bahagian yang kecil. Ni kitab-kitab macam ni dia jenis dia bagi detail, kalimat-kalimat yang detail. Ataupun tepung, ataupun bidara, ataupun hinai, ataupun garam gunung, ataupun mani, ayak mani, atau buah kayu yang jatuh ke dalamnya. Dan jika gugur ia dengan sendirinya sekalipun, buah tu masuk dalam tu sendiri. Dan lumat lah baca lumut. Dan lumut dan kiambang dan artal. Artal ni artal ni belerang. Artal ni belerang yang ditumbuk. Yang ditumbuk ketiganya, kita ambil benda-benda tu semua, kita tumbuk dia lumat-lumat, kemudian maka dijatuhkan dia ke dalam air. Ataupun daun kayu yang dijatuhkan ke dalam air, kemudian jadi luluh dan jadi luluh, jadi hancur dia panggil, dan lantak lah. Benda apa ni lantak ni, jadi hancur terus. Tu kalau kita makan masuk dalam melantak tu, masuk dalam kumat, lumat. Tu dia bahasa gitu. Kita kena faham kitab ni, pengarang ni Syekh Muhammad Irsyad Al-Banjari, dia duduk di Banjarmasin. Bahasa dia pakai Melayu sana. Jadi ada perkataan, saya dah pergi dah, saya pernah sampai, boleh dia cakap dengan dia. Tapi bila dia keluar satu-satu bahasa Banjar ni, dia punya bahasa Melayu ke? Dia ada, tapi oleh kerana dia Melayu, dia belah sana, ada perkataan-perkataan dia susah sikit untuk kita nak faham. Maka bila dia lumat masuk di dalamnya, maka air yang berubah dengan salah satu daripada yang tersebut itu, jikalau adalah ubahnya itu pada takdir sekalipun, seperti yang lagi akan datang kenyataannya, maka menyucikan, yakni tiada sah mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis dengan dia. Ayak tu boleh kita guna pakai nak minum, nak masak apa boleh. Tapi kalau kita nak guna untuk ambil wuduk tak boleh. Dengan syarat jika ada berubah itu banyak, sekira-kira hilanglah daripadanya nama air mutlak. Dah tak jadi jernih dah, dia jadi terus berubah terus. Ni jawab kepada semua permasalahan tadi. Kasturi, kumkuma, kesumba, kapak baroi, apa lagi tadi, tepung, bidara, hinai, garam gunung, buah kayu, semua benda ni, kiambang,
apa nama tadi, belerang, semua ni sekiranya dia bercampur dan dia hilang daripada sifat air mutlak, maka dia suci pada dirinya untuk buat minum makan boleh, tapi nak guna untuk ambil air sembahyang tak boleh. Bila orang tanya pasal apa? Pasal dia mukhalid, dia bercampur. Asal benda tu bukan duduk di situ, tapi jatuh dekat situ. Pokok kayu, buah-buahan dia masuk di dalam tu. Kayu-kayu, buah-buah, bunga-bungaan apa semua masuk, lama-lama duk terendam dalam tu, jadi bertukar dia punya warna dia. Macam tu tak boleh ambil air sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan tengok ada ayak jenis orang duk mandi kolam ayak panas tu, ada ayak yang ada belerang. Dia kalau tak mana-mana tempat yang kita pergi, yang orang panggil ayak kolam ayak panas ni, dia tanah yang mengandungi belerang. Memanglah di dalam tu kalau korek adalah belerang, tapi dia tak keluar lah belerang tu. Cuma ayak dia keluar kadang-kadang sikit-sikit kuning, sikit-sikit hijau, sikit-sikit biru, sebab belerang dia ada macam-macam color. Maka kalau sikit-sikit berubah tu, tapi masih lagi jernih tu, ayak putih masih putih lagi. Cuma ayak tu panas pasal dia keluar pada kolam ayak panas tu. Maka lagu tu air itu mutlak, boleh buat mandi, boleh buat menyucikan, boleh ambil wuduk, boleh mandi junub, boleh basuh najis dan sebagainya, boleh menyucikan. Tapi kalau dia pi ambil belerang kat luar, hampir campur dengan ayak, lepas tu ayak tu jadi ayak kuning, macam orang duk bubur belerang, sobok belerang di tepi-tepi rumah, tak bagi ular main apa semua kan, belerang warna kuning tu, tuan-tuan pergi beli yang tu, tuan-tuan pergi campur ayak tu dengan dalam satu ayak, satu timba. Lepas tu tuan-tuan tengok ayak tu dah bercampur dah jadi kuning-kuning, betul nak ambil air sembahyang tak boleh. Masa tu orang tak panggil ayak mutlak kerana dah berubah. Yang tu ayak tu putih, hampir ambil belerang segenggam, hampir bubur, kacau-kacau dah jadi ayak belerang dah. Begitu tak boleh. Air yang keluar dekat kolam telaga, dia keluar main ayak putih jernih, tapi kadang-kadang sikit-sikit color, sikit-sikit bau, pasal dia tanah tu belerang. Yang tu tak apa, yang tu tak menghilangkan daripada makna nama kata air mutlak. Tu dia. Tu dia nak jawab pada semua permasalahan. Maka dari kerana inilah barang siapa bersumpah tiada mau minum air, kemudian diminumnya akan air yang tersebut itu, maka tiadalah ia kena sumpah. Dia buat main satu masalah. Boleh. Dia jadi pelik. Ada orang kadang-kadang, aku sumpah tak minum air. Bye-bye aku sumpah tak mau makan, tak mau minum. Dia kata tak mau minum. Tiba-tiba dia kata tak mau minum, tapi tiba-tiba dia minum ayak tadi tu. Ayak mana tadi? Ayak yang bercampur dengan kasturi, ayak yang bercampur dengan kumkuma, ayak bercampur dengan kesumba, ayak campur dengan kapuk barui, ayak campur dengan ayak bidara, ayak yang campur dengan doninai, ayak yang campur dengan garam bukit, dengan buah kayu tadi duk cerita tu. Ayak yang mukhalid tadi tu, yang dah berubah ada sifat dia tu, bau, rasa ataupun warna, tapi benda yang suci. Kerana pada ketika tu air itu bukan dinamakan air mutlak, dinamakan dia air mutaghayyir. Boleh. Dia sumpah tak mau minum ayak, maka ayak putih dia tak boleh minum, dia kena minum ayak lain daripada ayak putih. Tak apa. Adakah dia dianggap sebagai melanggar sumpah? Tak. Macam ada orang dia kata, saya sumpah, aku sumpah tak mau makan dah roti canai. Tak mau makan roti canai, tapi kalau orang nak makan nasi boleh? Boleh. Pasal dia sumpah tak mau makan roti canai, tapi dia nak makan nasi. Bukan dia kata dia sumpah tak mau makan, dia kata aku sumpah tak mau makan roti canai, maka roti canai lah dia tak boleh makan. Dia makan juga roti canai, bayar akibat sumpah. Lepas tu jangan buat main-main sumpah. Sumpah-sumpah ni jangan buat main-main. Dalam hidup ni orang beriman, dia tak mudah untuk sumpah. Sumpah digunakan pada benda yang penting dalam hidup. Saja-saja nak sumpah-sumpah tak mau. Tapi kitab dia buat main juga. Kalau kata dia sumpah tak mau minum, lepas tu dia pergi minum ayak tadi tu, ayak yang dah berubah tadi tu, dengan suatu benda yang suci, air mutaghayyir, boleh tak? Boleh. Dia tidak dikenakan kifarat sumpah, sebab dia bukan air putih mutlak. Dan jika ada ubahnya air yang bercampur dengan mukhalid tadi tu, kalau dia ubah tu sikit, sekira-kira tiada hilang daripadanya nama air mutlak, maka iaitu tiada mengapa.
hanya adalah ia menyucikan jua. Kerana Nabi SAW adalah ia mengambil wuduk. Ada riwayat mengatakan Nabi mandi daripada bijana air yang ada di dalamnya bekas tepung yang berajin. Berajin ni apa dia? Tepung, orang bubur serbuk tepung lah, tepung yang dalam bentuk serbuk tu, pi bubur masuk dalam timba, lepas tu gue buah ayak, lepas tu gue lama-lama jadilah, orang panggil, Melayu panggil apa? Doh. Panggil apa? Doh. Kita panggil doh kan. Tepung yang telah pun diuli, maka orang panggil doh lah tu. Bila kita angkat tepung doh tadi tu, bawa keluar daripada timba ataupun besen tadi tu, bubur di bekas lain, bekas besen ataupun timba yang tadi tu kita uli tepung dalam tu, dia kena bau apa? Bau tepung, bau macam masam-masam macam tepung tu. Lepas tu hampir bubur ayak masuk dalam tu. Ayak tu dia bau sikit-sikit macam bau masam-masam doh tadi tu. Nabi pernah ambil air semayang daripada bekas macam tu. Bila ulama kata, oh tak apa kalau bau sikit-sikit tu tak apa. Dia bukan ada tepung sampai berubah air tu jadi air tepung. Cuma doh tadi tu dia bau lah masam-masam tepung tu sikit tadi tu. Tak apa, sikit-sikit bau lagu tu dimaafkan. Jadi kita nampak dah dia punya kaedah. Sikit-sikit dimaafkan. Tapi kalau berubah, dia tu berubah banyak, maka itu tidak dimaafkan. Akan datang kita akan dia akan bagi tahu sikit lagi. Ada bahagian yang kedua, ayat yang mukhalid juga. Tadi mukhalid tadi dia ada satu jenis bercampur sehingga berubah daripada makna air mutlak. Dia berubah terus dia punya sifat dia, bau ataupun rasa ataupun warna. Maka nanti kita akan sambung lagi satu pula, ada mukhalid juga, yang tak boleh lari. Yang ni boleh lari, yang ni hang pergi ambil lempak masuk benda tu masuk dalam tu. Yang ni hang tak boleh lari. Macam saya kata tadi, kita main musim hujan, duduk rumah-rumah kampung, ayak yang main tu, ayak tu dah bercampur jadi ayak selut dah. Ayak apa? Ayak tanah. Maka yang tu hukum dia suci lagi menyucikan. Yang tu insya-Allah siri akan datang panjang. Sikit-sikit dia. Tapi nak berhenti sekat jalan macam tadi tu tak boleh lah. Dia kena sampailah stesen dia tu supaya kita boleh faham. Kata air yang bercampur dengan sesuatu ada dua macam. Ada yang kita saja lempak masuk benda tu masuk dalam tu, ataupun dia memang bukan asal daripada tempat tu, tapi dia jatuh, dia boleh terpisah. Asal kita boleh jaga ayak tu, tapi tak jaga ayak, benda-benda lain masuk. Benda-benda yang masuk tu benda suci. Maka oleh kerana dia dah hancur, apa tadi dia kata apa? Lumat apa? Apa tadi perkataan dia kata? Apa? Lantak. Tadi tu bahasa tu. Maksudnya kalau kita makan masuk dalam mulut, kita kunyah, dia jadi hancur habis semua dah. Faham tak? Dia jadi, itu bahasa tu dia nak beritahu kat kita. Dia jadi hancur habis. Jadi ayak dalam tu dah berubah dah. Maka ketika tu air itu tidak dinamakan air mutlak. Yang ni agak mendalam sikit dia punya perbahasan. Kalau kita jumpa ayak-ayak yang jenis lagu ni, ayak tak ada, kita nak ambil air semayang. Yang bila kita tengok, ayak ni ada telaga buruk lama ada lah, tapi keliling-keliling tu ada buah nyok masuk, buah rambutan masuk, macam-macam, kiambang apa semua ada. Pi cedok tengok ayak tu, tengok pi cedok ayak ni, dia jadi bau, rasa, warna dia dah bertukar habis semua dah, jadi warna keruh habis. Tak boleh. Masam-masam teruk sangat dia punya masam tu, pahit ke apa ke, tak boleh. Tapi kalau kita pergi cedok ayak tu, telaga tu, dia masih lagi tawar. Cuma kalau kita buang sampah-sampah tu, nampaknya dia boleh hilang dia punya bau-bau tadi tu. Ketika tu dia bau sikit-sikit, rasa sikit-sikit, warna sikit-sikit, ayak telaga tu boleh pakai untuk sebagai air mutlak. Dia ada kadang-kadang telaga-telaga lama dalam kampung tu orang tak cuci. Bila pergi cuci balik, dia jadi bersih balik.
Bila bersih tu kita tengok dia punya air tu, dia punya bau tu kuat, warna dia kuat, rasa dia kuat. Kalau sikit-sikit dimaafkan, air tu kira mutlak. Tapi sekiranya berubah tu banyak, maka tidak dinamakan mutlak. Yang ni dia jenis benda bukan asal daripada dalam telaga tu. Dia kira benda luar pergi masuk dalam tu. Akan datang kita akan belajar satu lagi dia punya sambungan. Mukhalid juga bercampur, tapi kita tak boleh lari. Kita tak boleh pisah dengan air tu. Maksudnya sama ada dia memang bertakung lama-lama dia jadi berubah, ataupun tempat lalu air tu mai terus dia jadi air tu keruh, yang ni tak boleh lari dah. Maka ketika tu walaupun berubah itu berubah yang banyak, maka air tu nama dia air mutlak. PBA tutup pipe, sikit lagi, PBA tutup pipe 1 hari ataupun setengah hari. Lepas tu kita pun buka, dia kata okey malam sat lagi ada. Kita pun buka kepala pipe malam, buka orang kata dia keluar air karat. Dia keluar air karat. Karat tu main di mana? Karat tu dia jadi daripada dalam pipe yang saluran mai tu. Maka air yang bercampur dengan karat tadi tu boleh guna untuk mi air semayang ke? Jawapan dia boleh. Pasal kita bukan pi bubur karat tu dekat situ. Dia main melalui saluran. Ataupun kalau tuan-tuan ni duduk rumah kampung kita sini, air yang telah dirawat oleh PBA. Saya masa duduk mengaji pondok dulu di Kedah, dia panggil pipe air masyarakat. Masyarakat buat dam sendiri kok bukit-bukit ni. Lepas tu tarik dia punya pipe, mau main sendiri rumah kita. Jangan hujan dia. Kalau hujan teh susu dia keruh. Kalau tak hujan dia jernih. Kalau hujan dengan teh susu, dengan telur katak, semua dia keluar kali. Macam-macam dia keluar kan. Maka kalau kita buka-buka masa hujan ni, air tu keruh-keruh, air tu macam teh susu, maka mutlak juga. Sebab itu kita tak dapat lari daripada, tak dapat nak pisahkan daripada air. Dia memang kena keluar lagu tu. Maka air tu pun nama dia air mutlak. Tapi macam telaga tadi tu, asyik benda-benda sampah, benda-benda luar yang pokok-pokok, nyok lah apa, semua rambutan ni duduk luar. Tapi dah tak jaga, dia pergi masuk dalam tu. Maka yang tu, benda yang boleh terpisah pada asalnya dengan air, bila berubah, maka tidak dinamakan air mutlak. Ini dua benda yang dibahaskan oleh ulama untuk kita nak tahu ayat berubah, tapi satu berubah masih lagi mutlak, satu lagi berubah tapi tak lagi dinamakan dia sebagai mutlak. Pasal apa nak kena belajar ambil tahu ayat mutlak? Nak ambil ayat semayang kena pakai ayat mutlak. Nak mandi junub kena pakai ayat mutlak. Nak basuh kencing berak kena pakai ayat mutlak. Kalau tak ada ayat mutlak, jam kita nak kena bertayamum pula. Ni ilmu sikit berkaitan tentang perbahasan air. Wallahu a'lam. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله